betul tu kat sana kan. Siapa? MC belum ada lagi korang. Biasalah shuttle. Betul. Dia lambat sikit korang biasalah kan. Kat sini tak, dekat Puchong korang, Avenue Epak. Kita belah Mac and Dewan nampak kat sana. Nampak klasik tu kan. Kalau pakai yang tengok family dia orang pun. Ni family Fatah. Dekat je. Dia ada tag korang tagging kalau nak datang. Fans, untuk fans. Berarti mamai tak? Tak tahu korang. Kita pun tak sure. Kalau korang nak tengok luar boleh je rasanya. Awak kena ada stand boleh buka rasanya. Itulah tak ada stand. Aduh. Mana Aca? Ada lelaki Fatah ada tak? Tak nampak pun. Apa IGUT ya? Kita tak tahu. Cuba korang komen apa yang IGUT. Korang jangan laju sangat, saya tak sempat. Majlis ni siapa yang organize? Apa nama dia, famous ke? Saya rasa lah. Ada kat tempat lain tak? Tak tahu, tak sure korang. Organize Dewan ni tak tahu dia buat live ke tak. Nak pergi Puchong juga jauh. Betul, nak tengok luar sis. Lah tu korang IGUT. Nanti baju kat lu tak sama nak tengok. Betul, tu famous event. Tak tahu dia orang ada buat live ke tak. Dia korang pun tak tahu. Korang nak tengok luar dulu ke? Tunggu sekejap lagi lah, boleh tak? Tunggu dia orang dah berarak, saya pergi luar. Saya sepoi, saya haus. Saya nak ambil air dulu, boleh tak? Boleh tak saya nak ambil air dulu? Mana Yuti? Tak ada lagi. Maybe dia tunggu Mira kot kan? Boleh, luar panas. Betul. Sekejap korang. Korang ni baiklah, korang ni comel. Sekejap setelah korang nak makan tak sempat kot. Kalau macam nak minum tu boleh lah. Sekejap ni kita ada kunafa aiwa. Ni air balang. Kita nak air apa Kita nak air apa Sekejap korang sabar. Okay korang, saya dah dapat air. Okay, silakan. Ni sama-sama. Tak dapat, tak sure lah korang tak dapat ni. Kena ada tagging tu. Saya nak tengok air tu. Jangan. Korang family dia, fans meeting. Sedapnya air jagung dia pekat. Sama. Wish tak jadi kerja MC ke? Kali dia keduri dah dekat 5 dah saya rasa korang. Ada 2 session. Session pertama pagi, session kedua pukul 2 petang. Pukul 2. Ada sekejap ada kot korang. Sekejap korang. Pukul 3 Saya dengar 5, saya tak tahu. Saya nak datang betul. Semua bergaya. Puan Zeka, ada yang tukang angkat pinggan ke? Ada yang tukang angkat pinggan ke? Angkat pinggan untuk siapa tu? Dia tanya. Ada. Dia tanya ada orang angkat pinggan tak? Ada. Kita ada staff dah. Dekat line ke? Orang. Ni ranger ni, dia tanya. Untuk minat korang. Hari nak letak mana air ni? Ramai dah orang. Ya kan? Ya betul korang. Ya tengoklah wedding dia dah berapa kali korang. Betul-betul. Korang like dulu. Korang stay tune je dulu. Sabar korang, ramai orang. Saya tak boleh nak masuk. Kejap Avenue Epak Puchong korang. Sabar. Ya korang, pengantin tak ada lagi. Bawa bersabar. Sanding pukul maybe pukul 11.30 kot korang. Sebab tadi kata 10.45. Tapi belum lagi ni. Sidai sikit. Sabar korang. Sabar ya. Tahu tak sabar, tapi kena sabar. Belum korang. Fatmira
RM40,000 jemputan. RM3,000 korang. Separuh pagi, separuh petang. Kat mana ni? Avenue Airport Puchong korang. Saya buat live korang. Saya pegang pun handset dah. Sengit dah. So, kejap korang. Belum korang. Kita tak sure. Tadi kata, diorang kata, organize kata 10.45. Sama. Tak apa korang, saya okey je. Tak juga korang. Ish, ramainya korang. 2.5k lah tengok. Belum korang, tak ada lagi. Pengantin tak ada lagi. Live penyanyian tu. Tu. Live penyanyian. Sama. Ada 2 session ke? Session pertama pagi, session kedua petang. Avenue Airport korang. Betul korang. Tengok live je kami. Wish korang. Mentah hari ni cuti Ada artis tak? Ada korang tapi tak sampai lagi kot. Apa ni? Afat Mira korang. Tak air mana? Korang nak saya letak tapung tak? Korang datang. Korang dua-dua fans. Pagi petang fans. Korang sabar korang. Bawa bersabar. Sabar Dah start belum? Belum start lagi. Yang itu dah daftar. Korang tengok korang ada yang daftar lah. Sabar. Ada pun nampak Aiwa korang. Saya nak ambil tapi saya rasa nak makan macam mana kalau saya tengah buat live ni. Sekejap boleh tak saya nak ambil tapi saya takut. Saya tak kenal lah. Saya tak kenal. Saya nak ambil lah satu. Kan jersey tapi tak tahu nak makan kat mana. Ni korang. Ambil jersey sang. Kunafat Ariwah korang. Sanding lagi. Duduklah bro. Saya saja dah tunjuk kat dia. Korang. Sekejap korang, belum lagi. Pengantin tak ada lagi. Pengantin lama sikit kot. Pukul berapa? Belum dapat lagi ni. Belum dapat lagi lah korang. Kerja kita orang tempat. Baiknya korang ni. Comel lah korang ni. Saya cari tempat duduk sekejap boleh tak? Alah, penuh lah. Alas pura dulu. Korang boleh tak saya nak alas pura dulu sebelum Fat Mira sampai. Sana sudah ke belum korang? Dia tak start lagi. Dah start makan dah tapi cuma belum. Fat Mira tak sampai lagi. Dapat duduk korang. Baik keluar dulu sama-samanya. Korang stay tune dah. Sebab Fatah ada bersilat tau sekejap lagi. Macam mana saya nak ni Saya nak duduk. Saya mencari tempat sekejap. Baik. Maksudnya boleh. Pakai tak boleh. Baik. Saya tengah mencuba. Tengok ada orang langgar saya. Dekat Avenue Airport korang. Aduh. Jangan ramai-ramai sangat. Saya tak sempat nak ni. Macam mana ni? Saya letak sini dulu. Ada orang curi tak? Saya punya ni. Ada orang curi tak agak-agak? Saya nak duduk mana ni?
Lepas tu saya nak duduk macam mana? Korang, saya tumpang kat orang tu boleh tak? Sekejap korang, sabar. Diorang tak? Tak ada. Beza macam kita punya. Kenapa? Kita kurang follow budget. Saya tengah duduk kat sini lah ni korang. Sekejap. Saya nak tunjuk macam mana korang nak tengok apa. Ada dekat sana, kat depan tu. Boleh. Takkan tak boleh. Saya tunjuk Tengok host. Serius lah nak tengok. Malu lah. Ramai sangat. Korang masuk ramai sangat. Kalau sikit-sikit saya okey. Takut jatuh. Okay lah, sekejap sebentar nanti korang bosan pula. Sekejap saya nak flip. Macam nak flip Cik korang saya tak rasa nak flip. Oh ni. Sekejap korang. Tak boleh lah. Janganlah korang malu lah. Saya makan ni korang. Kamu tak makan banyak. Tak adalah. Biasa je korang. Sekejap Senang. Takut tumpah lah air dia. Janganlah macam tu. Aku nampak ojen korang. Stay tune korang. Dekat Avenue Epak korang pucuk. Belum sampai lagi. Sekejap. Ya? Dah sampai ke? Company yang isi dia tukang ambil. Sekejap. Sekejap. Dua. Sekejap korang. Tema je saya flip korang. Nanti dah macam mana sampai je mana flip. Ni ada berapa? 77. Okey, nanti kalau dah nak habis, kita ada power bank nanti cakap Okay. Amat ni dah apa? Penuh kan tu kan? Tak. Lagi 15 minit. Oh, lagi 15 minit. Cakap dengan diorang lagi 15 minit. Okay, korang lagi 15 minit. Tak dengar awak sebut tadi. Dekat ni korang, Avenue Epak Puchong. Belum lah. Sekejap korang, lagi 15 minit. Location, macam mana nak pay? Ada susu kunyit juga. Berapa kek? 2.3. Baru. By invitation ke? Nama ke? Belum. Invitation ke? Best club. Nak mic ke? Lagi mic. Dengar je kan korang? Sedap. Kalau ada yang follow, cakap tinggi follow. Apa? Kalau ada yang follow, cakap tinggi follow. Oh, dengar je. Kuat kan? Kuat je kan? Tadi pukul berapa? Lagi 15 minit korang. Pak Mira tahu pukul berapa? Lagi 15 minit. Dengar masuk jiwa. Okay, clear. Lagi 15 minit korang pengantin berarak. Comel apa dua? Ya ke comel? Comel kan? Ada 2 sesi. 2.3. Makan benda kau. Tak sabar. Betul tak sabar kan? Makan cepat dek. Telang dah hujan. Nanti dah nak keluar. Ada artis nyanyi ke? Dia band je. Band.
Ada band korang. Post apa? Post. Lina Pompom. Lina Pompong lah korang. Betul lah. Nanti korang berpompom Dia patah bersilat je lagi. Kita, jadi saya mohon untuk semua yang baru saja sampai. Nampaknya tuan dan rumah kita sudah. Bapak lah tu nak baca macam mana tu. Sabar kau nak relax. Korang komen slow-slow sikit. Risau saya nak baca. Ada Aca? Aca. Aca dah sampai Baik, terima kasih semua juga menandakan. Sekejap korang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penaja kita yang ada. Pak, terima kasih koordinator kita Teams Event. Tak cuba korang. Wedding Ministry. Korang nak tengok ke? Terima kasih Secretary Office. Tengok Aca ke? Kita bulan nanti restu ayah Mana Flip? Terima kasih M. Lady, Fatih Candy, terima kasih. Abang Balik Dialog, terima kasih. Catering Air Balan, terima kasih. Kunaba Aiwan, Tak apa, okey je. Terima kasih. Kunaba Sweet dan Ibu, terima kasih. Foto dulu dekat luar. Jangan korang. Terima kasih. Tokif yang atas meja, yang ada foto patah yang diraput, terima kasih juga dari KDX KL. Dan juga untuk bunga telur kita. Tak apalah korang, saya okey je. Semanis minus kosong ke. Foto Tak apa, jangan risau. MC Kak Lina korang je lagi. Korang tak apa. Saya okey lah. Saya kenyang lagi. Juga kita sediakan. Apa korang jangan risau, Lama. Untuk kita. Tak apa, saya okey lah. Korang nak makan-makan je. Pusing sekitar Epak ni. Tu orang tengok tu. Dah ada orang cakap nak makan-makan. Kecil-kecil. Saya kena kecil. Untuk anda Nike. Tak apalah, saya okey je lah. Menikmati suasana yang sudah kita di Epak. Tengah kena hantar buat laporan. Tak apa, saya okey je. Korang jangan risau. Lagi 15 minit korang, lagi 10 minit. Tak ada lagi. Buat korang. Terima kasih, sama. Klasik korang. Satu nampaknya saya lupa untuk umum. Terima kasih. Baik je. Terima kasih korang. Lagi 15 minit. Apa nanti lagi saya dah habis nanti saya sambung kan. Mana tak nampak pun lagi. Nanti pukul berapa? Pukul lagi 15 minit korang. Mandi sanding untuk fans korang. Nanti pukul berapa? 15 minit lagi. Salah Ni Fatimah kan. Tak nampak lagi. Maybe dia datang dengan sekali kot. Kita ada kopi juga untuk anda Nadia. Terima kasih. Air kosong. Dah saya tanya. Okay. Ada air kosong ke? Ada air kosong ke? Ada. Majlis terakhir kita ada mereka berdua seterus takdir. Puan? Tak ada lah. Tak ada. Sama. Sis buat 2 sesi ke? Dah ada tu, animasi mana? Mana? Oh tu dah ada Kak Lina Pompom korang. Dah dekat sana dah. Dia dekat sana. Dan majlis apa tu? Majlis sanding Fatmira. Tak sabar tengok cantik kan? Lagi 10 minit korang. Stay tune. Tap screen. Tak ada. Sebab ni maybe yang sponsor je kot buat live. Kita tak tahu lah. Dekat sikit kat tengah. Kat tengah dekat level masuk tu ke? Azri. Kat mana tu? Dekat Avenue Epak lah korang. Pucung. Best. Thank you korang yang follow, yang tap screen. Jangan saya kena senang. Avenue Epak ke? Tengok ni. Kak Lina tu tak nampak lagi Kak Lina. Tapi dia dah dekat belah sana dah. Dia datang. Tak boleh korang sebab dia ada macam register dekat fans club tu. Macam Fatmira lah korang. Ada kompang ke? Ada. Nanti kompang bunyi maksudnya dia orang dah berarak lah tu. Situ family Fatah. Alhamdulillah. Terima kasih korang yang baru follow. Cantik venue park ni. Cantik korang. Kau pelamin dia orang. Cantik pula tu. Kan ni pesan dia untuk peminat. Betul. Korang live komen mana tak sempat baca tu, sorry tau, laju. Terima kasih yang follow. Buat kat mana? Dekat Avenue Epak.
Avenue A Puchong. Lagi 10 minit korang. Jangan lah kalau tak ada orang. Unify Code buat lagi. Tak pun. Tak ada pun, saya tak nampak pun. Duduk dulu sis. Tak ada kerusi korang. Penuh. Siapa datang ke? Dia ada register korang. Yang saya hantar je. Tak sempat lah korang. Laju. Ramainya fans. Itulah. Tema songkit. Laju sangat. Dia kata tradisional. Kan. Buat kat mana? Avenue Airport Puchong korang. Kat Puchong. Ramai tak artis? Ramai ke artis? Ramai juga. Tapi taklah seramai event hari tu. Tak seramai event hari tu. Sesi Seramai kedua pukul 2 korang. Nampak family Fatah ke tu? Yang purple lilac tu. Tu ada acara tu. Bapak pengantin tu. Tu. Dia kata. Jangan naik lagi. Memang ada tak ada. Tadi diorang kata ada. Family juga ada. Belah sana. Family Mira mana? Belah sana kau nak? Kat belah sana. Sini family Fatah yang baju lilac ni. Lagi korang yang baru follow kita beberapa Sunday. Pukul 2. Kalau sesi pagi ni diorang kata lagi 10 minit. Pengantin on the way. Aduh, ada orang ada register fans club tu korang. Ada dekat situ. Cukup tak bateri ni. Banyak lagi korang ada risau. 70 lebih lagi. Kalau tak habis bateri, saya pun ada power bank yang risau. Boleh sekejap tapi korang nak tengok apa tengah ramai orang tak kat gambar je. Ni kelakar ya. Ni tengah. Sama dah sampai habis je. InsyaAllah boleh. Cepat keluar gimana? Kak Mira tak ada lagi korang. Tengok korang ke Fatah tu. Interview saya ni bukan siapa-siapa lah korang. Kita orang sponsor ni je. Zoom Pelamin tu. Pelamin betul. Okay, saya standby. Saya standby kat luar ke kat. Nanti kalau saya dengar bunyi ni, saya keluar terus. Betul. Keluar. Dah, saya tunggu kat luar. Saya nak tukar kasut rasa. Awak katanya. Sekejap korang. Solo sekejap. Sorry. Sekejap. Aduh, pakai dah korang dah ni. Sekejap, saya berlari ni. Baik, saya pun kita kosongkan laluan utama. Sekejap saja lagi akan saya umumkan. Ni. Nampaknya tu korang dah sampai. Cantiknya korang. Mana orang halang tak nampak. Cik Amin dengan Puan Aziza, ayah dan ibu tak berhenti nampaknya. Tu dah bunyi kompang. Tengok korang semua mengangkat telefon. Nampak tak? Nampak Fatah kan? Soalnya korang ramai sangat orang. Tu saya cuba menyelit. Sekejap Sekejap. Panas korang. Saya berpanas terik untuk korang ni. Sekejap
tak? Siapa korang saya tunjuk dekat ni tengah pula. Kat dalam pun ramainya. Sekejap korang. Sebelah ni korang. Ada. Dan sahabat-sahabat kepada keluarga Sekejap korang sebab pun panas kot. Sekali nak ke panjat meja. Ish korang tak proper lah. seperti dijanjikan ada 5 rangkap pantun daripada Kak Lina, silakan. Okey, 1, 2, kunci berlari Sekejap belum lagi korang. Sekejap belum tak masuk lagi. Korang ramainya 6,000. Sabar belum masuk lagi. Belum lagi. Sabar belum. Sekejap Ya korang saya rendah. Sabar korang. Berikan tepukan sikit boleh. Kalau nanti saya tunjuk kepada depan apa ni tinggi-tinggi. Sekejap Tak boleh korang senyap-senyap dah tak boleh dah. Orang terlalu ramai. Saya mencari juga. Sekejap korang. Sorry korang. Sorry kejap Sekejap korang. Ish. Dah dapat. Korang susah lah sebab ramai sangat. Nampak kan patah tu. Kalau keluar korang tak nampak dia berharap. Saya cukup angkat tinggi dah ni. Okay, saya diam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dekat laluan nak patah mimbar masuk ni. Allahu a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
dekat dengan Lamin. Itulah. Sekejap nak malam. Lalu, sekejap. Korang nampak tak? Memang saya cubit-cubit je. Kepala dia. Saya nak tunjuk ni pasangan sejoli kita. Untuk fans korang ada 2 sesi ke? 2 sesi. Itulah simple tapi cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan. Saya Adi dan saya ada partner hari ini. Halo dia. Saya dalam Zoom. Sebab hari ini merupakan cantik kan? Istimewa. Sebab ini Kak Ina suka perkataan. Itulah korang, dia orang punya kerusi jauh. Tak dapat nak pegang tangan. Betul, pukul 2. Sampai MC Kak Lina pompong korang. Yang ke? Dia empat korang. Cantik yang kelima. Yang depan nampak, yang belakang tak nampak. Mana korang? Alhamdulillah, syukur. Dan hari ini sebenarnya kita nak ikat Kat Avenue Epak korang. keluarga Siapa jadi bos? ni ramai sekali sahabat-sahabat dan sudah tentu Kak Lina. Seronok tengok semua datang dengan tema yang lelaki dengan tergolok, yang perempuan dengan apa ni? tujuh Sekejap sarung, korang sabar. Kak Lina dengan Sabar. bidan macam hadiah hari Kristian. Dah lari-lari dah. Sebab hari ini kita memang mengikut tema. Sebab hari puncak. Hari puncak. Macam tu. Dia dengan Baiklah, siapa hadirin, terima tak kasih nampak. kerana bersama-sama dengan kami dan alhamdulillah diperhatikanlah dalam suasana Dia yang comel cukup kan? bilang ini. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, saya mohon Manis. bersama-sama agar majlis kita dapat keberkatan dan juga Oh, tu ada UT korang. majlis kita berjalan lancar sehingga ke petang, Kak Lina. Jadi, Sorry korang sebab saya zoom dia. Kalau saya gerak sikit memang dia akan lari. Untuk fans. Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya persilakan Puan Syed Nabil Syed Ahmad atau lebih besar tu korang, Pak Arab untuk memimpin tu MC lelaki. dengan segala hormat saja. YouTube tak ada live korang. Allah. Assalamualaikum betul. warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada masa sekian mari kita Mana Kak Lina tu? Tu Kak Lina pompong. Aduh, dia halang. Aduh. Tak ada korang. Ni kita pun catering yang host ni bukan apa ni. Yang lagi bukannya yang apa fans ke apa bukan. Sanding lagi korang. Cedok korang, cedok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazal du'a wa minka ijabah wa hazal Ada tangan korang. Doa. wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Zil habli syadid wa amr rashid as'aluka amal yawmal wa'id wa jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin syuhud ar-ruku' was sujud al-mufid laka al-uqud innaka rahimun wadud. Somelah korang ni. Ya Allah, pada hari yang penuh bahagia ini, kami semua yang hadir menadah tangan dan menunduk hati memohon agar Engkau limpahkan keberkatan rahmat dan kasih sayang-Mu ke atas pasangan mempelai yang kami raikan, Fatah Ami dan Amira Uthman. Ya Allah, kurniakanlah kepada pasangan ini ketenangan dalam rumah tangga, kelembutan dalam bicara, kesabaran dalam ujian dan kasih
yang semakin mendalam dari hari ke hari. Semoga mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menenangkan jiwa kala suka maupun duka. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga mereka seperti taman-taman syurga yang dipenuhi dengan senyum, doa dan zikir kepadamu. Anugerahkanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah, penyejuk mata, penawar hati dan penyambung amal jariah mereka di dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala perselisihan dan fitnah, hindarkanlah mereka dari ujian yang melalaikan, dan lindungilah mereka dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadikanlah setiap cabaran yang datang sebagai penguat ikatan kasih di antara mereka. Ya Allah, berkatilah juga seluruh tetamu-tetamu yang hadir pada majlis ini, keluarga, sahabat, rakan media dan para peminat yang diraihkan jauh maupun dekat, yang turut berkongsi doa, kasih dan kegembiraan pada hari yang bersejarah ini. Maka bagi para peminat yang senantiasa mendoakan dari kejauhan, Ya Allah, balaslah kasih mereka dengan limpahan rahmat, permudahkanlah urusan hidup mereka, dan semoga doa yang mereka panjatkan buat pasangan ini menjadi sebab Engkau bukakanlah juga pintu keberkatan buat diri mereka sendiri. Ya Allah, jadikanlah majlis ini penuh barakah dan rahmat, hiasi dengan keberkatan para malaikatmu, dan jadikanlah ia saksi bahawa cinta yang dibina di atas jalanmu akan kekal hingga ke jannah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihuma wa ja'alna bainahuma fil khair. Ya Allah, semoga pasangan ini senantiasa dalam jagaan-Mu, di bawah lindungan kasih-Mu, dihiasi dengan akhlak yang mulia, dan diberi kekuatan untuk menempuh kehidupan berumah tangga dengan iman, takwa dan cinta yang tulus kerana-Mu. Rabbana wa hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan penuh rasa syukur kami akhiri doa ini, Ya Allah. Dengan pasangan ini, Ya Allah, jadikan mereka pasangan yang baik dan cantik di pandangan mata kami, Ya Allah. Di antara kami, Ya Allah, sekiranya masih belum berpasangan, hadirkan kami pasangan yang baik untuk kami, Ya Allah. Sekiranya ada di antara kami, Ya Allah, belum bertemu jodoh, temukan segera yang baik untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, yang di antara kami sekiranya mempunyai pasangan, jadikan pasangan kami sentiasa pasangan yang baik di catatan manusia yang lain, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah maruah dan keluarga kami, Ya Allah. Keberkatan ke atas keluarga kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatan al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Tuan Syed Nabil atas pembinaan bacaan doa keputusan ini. Betul-betul sebelum tu, kalau tadi Tuan Syed, Kak Ina Syarifah. Okey, baiklah. Jadi terimalah hadirin sebuah lagu. Baik, kita hari ini kita raikan peminat, ada pantun yang kita tulis. Semoga Fatah dan juga Amira dengarkan pantun ini. Mungkin saya boleh baca bersama dengan Kak Ina. Jadi dengarkan pantun ini, kalau boleh ada muzik sikit pun sedap juga. Boleh, maknanya pembukaan membaca pantun ni abang dahulu diikutilah Suraya lepas itu. Suraya, ya. Okay. Majlis terakhir bukan berduka, tapi penuh kasih dan juga mesra. Fatah, Amira, pilih anda semua kerana peminatlah yang jadi nadi cinta mereka. Gitu, dan seterusnya Bunga Tanjung gugur keriba, peminat suara tak henti-henti. Sebab ini kami raih cinta mereka berdua. Hari ini raihkan cinta dengan peminat sekali. Jadi tolonglah semua kita berdoa pengantin kita hidup tenang dan murni. Fatah, Amira kata, takutlah anda semua, tak adalah mereka di mana mereka berada hari ini. Jadi alhamdulillah, majlis kemuncak, majlis kelima. Sekali lagi saya nak dengar kalau boleh semua hadirin peminat sekalian, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Fatah, Amin dan Amira. Sampai ke syurga. Amin. Amin.
Baik, maka dengan ini adalah kita Boleh. bagi masa Video epak korang. Dia penat tu korang sebab malam tadi pun dia datang rehearsal. So jadi lewat jugalah. So jadi penat lah tu. Fatah Amin dan juga Amira turun dari singgasana pelaminan menuju ke meja santap beradab. Silakan. Silakan. Ni untuk fans korang. Abang nak hadiahkan 5 buah lagu untuk pengantin kita, betul? Dan Kak Lina 50 buah lagu. Takkanlah tidak. Siapa nak dengar Kak Lina nyanyi sorak sikit? Okey. Kita hanya dengan 3 orang saja. Kalau nak Dia ada bodyguard korang. 3, 4. Okey, 70,000 orang pun. Kak Lina. Ya saya. Rasa ramai yang datang hari ni. Kalah Fatah dengan Amira, tengok semua betul polo. You naik. Nasib baik Kak Ina tetap. Assalamualaikum, bukan main lawa. Ini pesakan kopang ke penari lilin ni? Contoh. Kasida ni. Apa tu? Kasida. Kasida letup. Apa yang Kasida yang main lagu? Selamat pengantin baru. Oh, yang itu. Oh, dan kita juga difahamkan hari ni pun ada ramai peminat kata kan. Juga yang hadir. Bolehlah kita berjalan-jalan nanti. Kita nak dengar. Mungkin kita boleh bagi peluang kepada Abang Malik jangan lupa. Amin untuk ucap. Lah, Abang Malik dia sedap. Hari raya pun boleh. Ucapan. Sana ramai korang. Baik untuk pasangan pengantin kita. Baik, tapi kami nak KL cek juga. korang. Nak dengar dulu mana Korang nak dengar orang nyanyi tak? peminat keluarga yang korang. datang dari Siap. Kuala Lumpur, Selangor. Tepuk sikit. Kak Lina asal mana? Kak Lina. Mana Perak? Tepuk sikit Perak. Aduh, Perak. Saya Sarawak. Sarawak ada Sarawak. Oh ada. Mana Sarawak? Lagi satu. Set kita jangan pecah. Rantai. Meriah betul. Boleh dikatakan semua negeri lah ada dekat sini. Yang paling penting hari ni tujuan kita semua satu, di mana kita ingin meraihkan pasangan pengantin baru kita, Fatah Amin dan juga isterinya cantik. Korang kaki saya sakit. Sebab pakai kasut ni. Kedua-dua belah pihak. Kak Lina baru saja sampai, Ya, tapi betul. saya dah kacau Kak Lina suruh fungsi mic dengan saya. Tapi sekarang saya minta Kak Lina kalau boleh silalah jalan sendiri dengan lagu-lagu yang band dulu. Lepas tu kita akan dengarkan. Tu dah saya nak buka kasut lah. Tapi macam tak proper pula. Boleh. Kita panggil lain daripada mereka. Sekejap korang. Korang jangan marah-marah. Sabar. Jauh ni nampak tak? Tak nampak kan? Nak off komen ke korang?
Persembahan terakhir daripada kami. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Kita berikan tepukan kumpulan kompang At-Taqwa dari Ceras. Terima kasih kerana berdiri berhadapan dengan kita daripada awal sampailah sekarang ini ke meja santai beradab adik-adik kita yang berbangga. Jadi teruskanlah legasi tradisi kompang dalam majlis perkahwinan Melayu. Memang kena ada, kalau tak lengkap. Betul. Tapi yang lead singer dia tu vibrator lain macam. Ya, selamat. Ini untuk fans korang mostly banyak sponsor. Kenapa tak mampu? Macam tu. Baik, Helena, kita nak lakukan tetamu VIP kita dulu. Ya, betul. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Dato' Paduka Seri Diraja, Dr. Khairul Anas bin Yusuf yang dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih Dato' dan yang lain juga. Semuanya adalah VIP buat Fatah dan juga Amira. Kerana hari ini bukan meraihkan pengantin. Hari ini kami raihkan peminat mereka yang meraihkan anda. Bukan anda yang meraihkan mereka. Tapi cantik dan segak. Memang cantik dan segak. Macam tu. Tapi kan abang takkan hanya sekadar menghadiahkan kata-kata cantik dan segak. Takkanlah tak ada 1, 2, 3, 40 orang. Terima kasih korang yang baru follow. Betul. Siapa nak dengar Kak Lina nyanyi sekali lagi? Nak dengar suara tak? Sikit. Satu ke nak banyak? Okey, setakat ni Kak Lina hanya dengar 3 orang. Cantik korang yang bertanya. Kak Lina, Kak Lina. Nak dengar sorak lagi kuat. Dah dengar Kak Lina nyanyi tak? Kak Lina. 70,000 orang maknanya boleh. Macam tu. Okey, bersiap sedia kita viralkan Kak Lina. Angkat handphone semua. Live. Yang paling penting bukan Kak Lina seorang diri ya. Kak Lina juga akan bersama dengan kita punya DJ, MC segala. Nombor 1 di mana kita akan menyanyikan menghadiahkan lagu yang istimewa
untuk pengantin kita. Silakan Nampak ada tak? untuk kita sekali. Jom. Pandang-pandang. Tu Gora. Tak nampak lah Gora, ada orang. Cantiknya payung tu. Cantik kan? Duduk depan dia pula. Cincin intan bunga selasih. Tepuk Malaysia. Mari dipakai di waktu petang. Kenapa Tuhan tak mampu berkuasa? Tepuk Malaysia. Adakah harapan? Korang nak tengok Kak Lina ke? Kain sarung, kain terendah. Cantik. Memanglah manis kalau dipakai. Kalau takut di lampu Allah. Jangan Diorang nak tengok pengantin. Tanya nak tengok pengantin ke nak tengok Kak Lina? Nak tengok pengantin je. mata kita sama Tak. Tak nampak lah. Tak nampak. Kejap. Ha? Saya bukan ni. Ni tu Kak Lina tu. Okay, kau nak tengok pengantin kan? Ibu sudah tiba. Okay, tadi Kak Lina. Ni pengantin. Mesti dekatkan. Mesti siapa? Lagi korang yang baru share follow kita. Sorry korang sebab kalau zoom dia jadi kalau kita gerak sikit memang auto gerak. Gerak dia. Lebih gerak. Lapar cantik korang Mira. Nak zoom lagi? Ha. Tak boleh dekat-dekat korang, takut. Ada bodyguard dia. Bila kau berapa ni? Pukul 10.30 tadi. Untuk majlis fans. Okay. Okay. Dah comel kan? Cantik. Bersuap lagi. Blushing pula. Kak Lina bongkar. Ada masuk sini pasti. Kereta. Gambar ni dekat Avenue Airport. Cok korang. Tak ada pakai cermin mata. Tak lah. Dia tak pakai cermin mata pun. Terima kasih bersama-sama. Saya tak sih. Dia ada register main club dia. Macam seperti dekat untuk peminat. Ini dekat Avenue Airport korang. Cok. Betul. Dia pakai dia pakai inai lagi. Sama korang. Kan comel kan? Eloknya lah Gila cantik. Depan-depan lagi cantik. Sebenarnya tu Kak Lina. Sama. Sorry korang apa ni goyang-goyang. Cantik apa tu? Sedih pengantin. Ya, kita sedih pengantin ni. Kat mana lagi tak?
Mira tengok Mira kat belah sini. Ni. Acara kita seterusnya. Mira ni di family Mira, sana family Fatah. Macam nak kali nyanyi rasa tu nanti. Ini kajian benda petik-petik kau ni. Dekat Epic Kora, dekat Pucuk. Okey, lagu apa yang sedap Sama. untuk kita berdua ini? Ni Fan Mira. Mira kat sebelah tu. Sebelah Fatah tu. K-pop apa ni? Sunday untuk fans Kora. Takkanlah tidak. Sunday Mira. Fan Mira. Dia tengah touch up untuk Mira pun sekejap apa ni, Country Golden tu kita postpone petang sikit. Tapi sekarang ini dia tengah touch up kan untuk Mira tu. Dia tengah touch up korang sekejap Bawa bersabar. Ni untuk fans korang. Untuk Okey, fans. sebenarnya Kak Lina hari ni adalah konsert Kak Lina Day. Kak Lina kalau dapat mic banyak lepas sponsor. lepas dia pun dia. Jadi Kedua oleh untuk itu, sesi kita nak nyanyikan lagu Keroncong untuk semua, khususnya untuk pengantin kita dan juga semua yang hadirin yang berada di untuk sini fans. pada hari ini. Pink. Warna pink. Sekejap korang. Mira tu dia tengah touch up. P4 macam tu. Jadi terimalah sebuah lagu Sekejap Keroncong untuk anda semua. Terimalah kasih. Tu Mira. Dia tengah touch up korang. Mostly sponsor. Panas korang berpeluh. Kak Lina. Tu Kak Lina. Cantik kan? Fatimah ada tadi. Oh, Kak Lina betul. Sejuk korang dalam ni. Sejuk je atas ni. Maybe ada tercomot ke apa kan? Fatah Amira dengan Fatah Amir dengan Amira. Okey, saya diam Saya tak nak bercakap. Korang nak dengar nyanyi Dekat Avenue
marah tu. Baik. Kenapa ada orang? Sekejap korang. Ramai orang kat tepi saya. So sementara orang tak ada baru saya tunjuk Dekat Nina. Okay, tak nampak dah. Sabar korang, jangan marah-marah. Sabar ya. Untuk fans. Sabar korang, jangan marah-marah. Ada 2 sesi. Sesi pertama, sesi 1 dengan sesi 2. Sesi 2 pukul 2. Kak Ni dah perform korang. Itulah. Sangat sejoli. Sama cantik, sama-sama handsome. Ya korang, untuk fans. Apa hujung dia? Saya Tepuk Malaysia. Berikan tepukan untuk Kak Nina. Terima kasih. Nasib baik nanti dah ada. Kalau tidak nak sambung lagi macam tu. Okay, kita dah ada stand korang. Okey, sebenarnya Kak Ina nak pecah rahsia sikit. Apa tu? Okey. Okey, dengar semua. Okey, dengar semua Kak Ina nak pecah. Sebab ini tak pernah cerita kat mana-mana. Tak, kalau tak bagi pengantin untuk nanti Boleh ni ke? Boleh nanti lagi boleh. Ni nak adjust. Okey, sini dengar betul-betul sebab Kak Ina nak pecah rahsia. Apa tu? Okey, sebenarnya kali pertama Kak Ina bukanlah kali pertama. Tapi betul-betul lama lah sebab nampak tak korang? Ni saya guna stand tau. Tepuk Malaysia untuk Jackal. Tak selit nama Jackal. Tak goyang dah sebab guna stand. Okey, sebenarnya kan masa tu kan semua orang tak tahu yang mereka ni bercinta, tapi Kak Ina tahu. Sebab mata Fatah naughty. Tak adalah, yang paling penting kan Kak Ina tengokkan Fatah Amir dia sangat menghormati Amira. Dia pandang pun sikit-sikit, tapi kita tahu pandang sikit-sikit tu penuh bermakna. Itu yang lagu kita nyanyi tadi tu. Pandang-pandang jering-jering. Ingat kita nyanyi kosong-kosong. Kita nyanyi semua bersebab. Kalau macam mana pun hari ni Kak Ina di antara mata yang menjadi saksi. Kak Ina mendoakan semoga Fatah Amir dan juga Amira kekal dengan cucu. Fatah, jaga anak kita betul-betul. Kalau tidak, siap. Boleh kita tengah lagi ke? Boleh kita tengah lagi ke? Baik untuk anda semua. Boleh je. Sayang. Selagi dia tak kata ke belakang, boleh je. Selagi dia tak kata ke belakang, boleh je. Baik, kita teruskanlah sesi foto bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kedua ayah dan bonda yang dapat bersama dengan kita. Saya persilakanlah Cik Osman dan juga Puan Nur Rahayati terlebih dahulu. Ayah dan bonda kepada pengantin perempuan kita untuk kita jemput naik ke atas ke depan sangat korang. Ada bodyguard. Tapi saya rasa sebelum sementara kita tunggu Kak Nina naik dulu sekejap boleh? Sebab kita tak ada gambar Kak Nina dengan pengantin. Okay korang, terima kasih. Terima kasih yang tap-tap tu. Sementara tu nombor 1 kenapa tak boleh? Kak Lina confirm korang. Okey.
Okey, terima kasih Kak Lina dapat bersama-sama dengan kita. Kita dah dia kat tengah pula. Amboi, jarak sikit patah. Sama. Itu dia dapat kita Dia ada fans club korang. Waktu sama-sama Ya betul, sangat cantik. Alhamdulillah. Bersih Fatah, bersih Amira. Baju merah, betul Terima lawa. kasihlah untuk kita raikan Lina. Terima kasih. Baik, boleh tolong pimpin Kak Lina turun tangga. Saya jemputlah sekarang ayah dan ibu kepada pengantin perempuan. Silakan Cik Puan Abdul Qadir dan juga Puan Nurah Hayati Adi Arsyad untuk kita raikan. Untuk para peminat, saya mohon maaf kerana majlis kita akan kita kendalikan dalam 2 sesi. Jadi mungkin ada sedikit saja waktu untuk kita sempat rakamkan foto. Jadi sekarang kita berikan keutamaan untuk keluarga tetamu cantik kan? Ya betul, sebab kita pun ada sesi petang nanti kan. Jadi sesi petang insyaAllah semua akan dapat. Semua akan dapat bersama-sama merakam peristiwa yang indah ini. Langsung selepas ini, sementara ayah dan ibu masih ada di atas pentas, adik-beradik kepada Amira Uthman juga saya persilakan. Untuk keluarga besar Amira, semua sekali kita persilakan. Ya, lawa. Cantiknya, betul. Yang lain nanti kalau sempat dalam perjalanan Fatah dan juga Amira turun untuk bersiap nak selfie boleh. Tapi kita tidak ada sesi foto beratur bersama dengan peminat-peminat dia. Takut kita tak ada kesempatan dan juga waktu untuk kita nak segera petang juga. Kasut pun tak ada. Terima kasih. Lagi banyak ya. Kasut pun tak ada. Belum korang. Tak makan lagi. Betul. Keluarga sebelah pengantin lelaki pula, saya silakan. Sebab petang pun diorang ada session kedua. Dan juga Puan Azizah untuk bersedia. Tolong bantu saya pimpin ayah ibu. Betul, duduk cantik. Kita tambah sekali dengan besan boleh Cik Osman? Kita ni korang catering sponsor satu foto Cik Osman, Puan Nurah Hayati, Cik Amin, Puan Azizah. Ini keluarga Kak Lina. Kita buatlah juga belah pengantin diorang lelaki ada dan belah apa ni? pengantin perempuan. Laki jugalah ya. Apa dia? Yang Majlis untuk Kak Lina fans dulu korang. ada Dua-dua belah majlis ada. dengan peminat juga. Mostly yang tanding ni apa ni? Sponsor korang. Jadi kita hanya meraihkan keluarga dan sahabat anda. Betul. Kalau sekarang tak boleh. Masa tu 28. Panas sikit kan sebab tengah hari. Untuk peminat. Alhamdulillah. Ada korang. Tapi itulah Kak Lina yang ucapkan terima kasih kepada pengantin kita Fatah Amin dan juga Amira Uthman. Sebab apa? Dalam masa yang sama meraihkan hari sejarah mereka juga mostly lah, tak semua tapi mostly vendor, catering, sponsor. Fatah dan juga Amira, terima kasih banyak-banyak. Ya. Sebab tu kita kata hari ini bukan kita raikan mereka. Ya, betul. Mereka yang raikan peminat. Ya, betul. Diorang kan ada session kedua pula kan. So jaga mood lah tu. Kepada peminat-peminat setia mereka. Alhamdulillah. Lepas tu yang kedua, kita nak dengar tepukan daripada #Team Amira Uthman. Alhamdulillah. Okey, sekarang mulai hari ini kita dah tak ada Team Fatah Amin, Team Amira Uthman Kita dah jadi #Team Fatmira. Okey, semua sekali #Team Fatmira, sorak sikit. Alhamdulillah. Adik-beradik ada? Ada keluarga sebelah pengantin lelaki, silakan. Comel lah korang ni, tepuk-tepuk. Bersama dengan Cik Maimran, terima kasih korang. Tak ada lagi dah beda, 8,000. Ya ke? Hai. Tanda skrin boleh, tanda skrin. Jaga jari-jari tu bila menaik. Kan penat ke korang? Ada tak kata-kata yang kita nak sampaikan? Kau dah kita boleh sampaikan, biasalah akan lebih. Ada 8K. Ada. Okay, ada kita dia.
Tapi macam ibu makin glamour sekarang. Siapa naik dengan Pattaya. Betul, ibu dia memang cantik, flawless muka. Itu yang aku dia panggil tak Jadi macam Live sampai petang ke? Live sampai petang. Nanti petang ada surprise. Nak tengok tahu surprise apa, you akan kena stay. Kena bagi gift kita orang. Saya mohon untuk bersedia juga keluar ke sebelah. Okey bagi. Alhamdulillah, amin. InsyaAllah. Itulah korang, jangan marah. Santai. Wah, tak sabar. Okey korang, stay tune Surprise sesi petang. Sebab kan ada 2 session. Okey, saya follow. Terima kasih korang. Jangan lupa share. Jangan risau korang ada power bank. Don't worry. #FatMira. Thank you korang. Boleh asal live. Boleh. Untuk korang. Semua boleh. Belum korang. Tak makan lagi. Saya masuk tamu orang boy. Ramai family Fatah. Betul ramai. Silakan semua sekali kalau boleh. Saya masuk sampai tengok ni. Boy. Kau main ya. Pukul 2 untuk sesi petang korang. Thank you live sama. Amin. Event tak ada ke? Event tak ada korang. Korang tap sampai 1M korang. Tap sampai 1M likes. Terima kasih korang yang baru follow. Tap korang. Thank you share. Thank you juga yang share video baru. Sama. Majlis pertama, kedua, ketiga. Hai korang. Terima kasih yang baru follow, yang tap screen. Korang 1M korang. Jom 1M likes. Event korang dia ada hal korang, dia ada event. Mereka kata nombor 1 sudah tentulah. Fatimah mana? Fatimah berapa ribu jemputan? 3,000 korang. Adiknya pasal laju je korang. Sabar. Cantiknya kan? Cantik kan? Sabar korang, jangan laju sangat. Saya tak sempat baca. Semoga kan, insyaAllah, amin. Sama. You patah pusi. Betul. Sama. Thank you korang yang baru follow tu. Fatmira Singh. Ada surprise korang kalau korang nak tahu. Untuk sesi petang Guys. Sebelah ibu. Zoom sangat ni. Zoom ni. Sebelah ibu Fatah Azizah. Diorang nak tengok ni. Guys. Bagilah. Saya pun pengusaha api sebenarnya. Mesti tu Kak Lina ke? Kak Lina. Yang sekejap. Oh, nak tak boleh korang laju sangat. Itu lah korang. Saya korang 1M korang. Tag sampai 1M. Siapa nak gambar dengan Kak Lina boleh RM5 satu. Okey, saya diam Kalau saya diam nanti orang cakap saya diam pula. Macam mana? Kita persilakan Nak cakap ke tak? Terima kasih keluarga yang sudi datang. Tengok singgah-singgah cantik-cantik, bertengkolok, cucuk sanggul semua. Jangan gaduh-gaduh korang. Sabar-sabar. Jangan gaduh-gaduh dalam persalinan warna merah jambu mereka. Saya takut lah kena marah. Janganlah marah saya. Kedua-dua penanti malam peminat juga memang menantikan. Yang petang kita ada live juga. Setengah tadi. Sikit lagi yang 1M. Korang 1M like korang. Sikit lagi. Apa ni? Korang dorang. Baik, selepas ini saya mohon untuk ada korang sampai kita ada buat live. Bersedia Acha untuk bantu saya bawalah. Kalau saya tak cakap nanti bos saya tanya kenapa saya diam. Macam mana korang? Untuk kita raikan di pentas. 1M likes. Korang cepat korang buat 1M.
petang ada surprise korang. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune sampai petang. Terima kasih Fatah dan juga Amira. Saya mohon terus berada di atas pentas. Acha, saya persilakan untuk kita jemput petang tetamu pukul VIP 2 korang. Sesi petang pukul 2. Para peminat, saya mohon untuk kita kosongkan pentas sebentar. Kuat sangat. Para peminat, saya mohon untuk tolong kita kosongkan pentas sebentar. Sila-sila. Saya persilakanlah untuk kita jemput Datuk Paduka Seri Diraja Dr. Khairul Anas untuk kita raihkan bersama dengan Fatah Amin dan juga Amira Osman. Silakan. Okey, saya diam korang. Jangan marah-marah, okey? Santai. Jangan marah-marah, okey? Betul. Kita tak boleh off comment. Nanti yang netizen yang sporting ni macam mana nak komen? Saya minta orang 1M like baru kita buat live petang, sesi petang. Kalau tak 1M like, kita tak nak tunjuk surprise petang ni. Terima kasih. Apa kata guys? Apa tu? Cantik korang. Ya betul. Kalau tak dengar. Come on guys. 1M likes, okay? Sikit lagi 1M. 1M kita buat session petang live. Kita buat atas tu. Kita dah nanti aku pula yang kena pergi. Kenapa tak kena tepi lah? Kau kena halau pula. Pakai tag kan? Boleh Dia kata dia tak halau. Oh ya ke? Tapi kalau dah sebelah dia melampau. Nanti maka apa seri live yang kita korang tag screen 1M. Nanti kalau 1M baru kita buat live sesi petang. Boleh tak macam tu? Ada korang. Korang 1M like untuk sesi petang. Baiklah, saatnya untuk kita persilakan. Mana Mira? Ini dia Wira kita juga berada di atas pentas sekarang ini. Wira Fatina Sumut kita. Kenapa? Muka aku. Kita persilakan untuk kita iring semula Fatah dan juga Amira ke platform di tengah-tengah dewan ini. Akan saya berikan ruang 5 minit. Di situ semuanya. Mungkin bolehlah kita selfie sahaja. Tidak ada sesi foto beratur bersama dengan peminat-peminat. Sambil mungkin kita akan dihiburkan semula oleh band pengiring kita. Dan saya persilakanlah Fatah dan Amira untuk kita turun dari pentas utama menuju ke pentas di tengah-tengah dewan yang serba indah. Kita persilakan. Jalan. Dah. Lemak dah jalan dah. Ni korang.
tanya. Sekejap korang. Nak pergi ke depan. Mau ikut macam mana? Ikut tepi ni. Selit lah, selit. Sekejap korang. Aduh, nak selit. Sekejap korang. Tunggu. Wah, terima kasih 1 juta like. So okay, so kita akan buat session petang Sekejap. Sebenarnya di tengah-tengah pelanggaran bersama ini sangat manis sekali dalam kesanjang lagu mereka berdua dan sangat disayangi. Dia merupakan pemuncak Korang sesak. Ramai. Semoga mendapat cahaya mata Fatah dan Amin pula. Tapi anak-anak pun saya makan insya-Allah nama pun Khalid juga. Farah ke Farish ke Fazrul ke Farina. Soalnya saya nak pension kat tengah jalan ni boleh tak? Jadi main karakter kat sini. Sekejap korang. Dia agak kesesak kat sini. Dekat Avenue Airpark korang. Pucuk. Sebelum ini memang pendiam. Memang pendiam. Tapi semenjak dia menjak ni secara disatukan jadi suami isteri. Saya cuba untuk bercakap dengan Fatmira Saya cakap ada live ni. Saya cuba untuk communicate dengan dia orang. Itu dia hujan. Jangan panggil hujan rahmat. Mak hujan lah. Hujan rahmat dia. Hujan lah korang lepas pula tu. Alhamdulillah. Tadi dah panas sangat ya. Dia dekat luar. Alhamdulillah. Menyumpahkan rasa kasih untuk keluarga dan berkongsi rasa sayang untuk pembina sedia yang sentiasa berdoa menjaga mereka berdua. Dan teruslah kita mendoakan bukan sahaja hubungan suami isteri ini akan berkekalan. Kita doakanlah kerjaya mereka berdua akan terus berkembang juga, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan untuk terus menjadi sebahagian daripada hidup kita semua. Kita pakai handphone stand dah korang sebab tu nampak tinggi. Kalau tak memang tak nampak korang kalau tak pakai stand ni. Ni korang sebab lagi sambung pukul 2 pula.
Avenue Park kau dah pucuk. Macam lama je kat atas. Namanya korang kat atas tu. Gempak lah. Depan dia tak ada kerap. Depan dia tak ada kerap. Saya ada mic tadi tak ada pesan. Itulah, pening je. Sekejap korang. Kalau dekat bawah ni dia senang sikit, tak ramai orang. Kalau kat atas, dia macam kat atas tu nanti kau dia sekejap je. Saya punya angle. Ya korang, saya mencuba untuk ke depan, untuk mencuba ke depan lagi ni. Alamak. Mana tu? Sekejap korang. Korang doakan saya untuk tabah menghadapi merempuh. Cuba orang ramai. Sekejap korang. Itulah saya sikit lagi ni nak ke Garisan Perdamai. Sekejap korang, sikit lagi. Korang ada sesi kedua. Pukul 2. Bukan. Atas tegak. Saya nak bawa. Kau tutup muka mata. Okey, kita layan tu lah. Kita lompat ke kawasan. Kita lompat ke langit. Kepala dulu. Kita lompat ke kawasan. Masuk dalam lagi berorang.
Okey dah Baik, saya dengan Karina akan nyanyi lagu mulanya di sini. Tapi kita nak semua minat nyanyi sama-sama lagu yang chorus dia semua orang tahu saya rasa. Jadi bila chorus ada semua Depan korang. Allah, dia tolak lah korang. Ha? Allah. Kita zoom sambil jalan. Thank you. Korang. Saya kena tolak. Alah korang, saya nak Kira tak sempat lah. Saya nak cuba kejar lagi. Alah. Nampak tak? Nampak? Sikit lagi. Betul. Dapat kan? Dah. Sabar korang. Saya cuba untuk ke depan lagi. Korang dah sampai penghujung dah. Tak boleh korang, depan saya ramai orang. Sekejap. Terlalu sempit lah korang, tak dapat. Sorry korang, kita tunggu sesi petang Saya nak ke depan tak boleh, saya kena tolak balik. Petang pun live kat sini korang, pukul 2 Saya dah try cuik tapi saya kena tepis. Saya kena tepis dengan bodyguard dia. Bodyguard dia. Kejap korang. Aduh. Apa orang? Kira senang. Kita tengah live dah. Live ke? Wow. Korang dah puas kan? Saya dah cakap Yeay, dapat finally. Ya betul, cantik sangat. Okay korang sambung live petang boleh? Untuk sesi petang. Okay korang, sambung petang Sesi petang. Sesi petang kita ada lagi. Disebabkan dah 1M light, kita sambung petang lagi. Allah. Sama.
makan kunafa korang. Terima kasih. Wah, ramainya. 9K. Jumpa petang, jumpa petang. Jumpa petang korang. Petang pula 2.5. Wah. Pengantin dah keluar. Boleh tengok. Tak dah. Ni. Saja snap. 2.5 kita jumpa balik.